Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Sabtu 13 hari bulan Disember 2025 Masihi, bersamaan dengan 22 jam akhir 1447 Hijriah. Sekarang pukul 6.44 minit petang. Seperti biasa, video dalam report kita untuk hari ini ada tadi. Tapi kemarin setelah buat video dalam report kemarin, saya ada sempat buat tu review barang siapa dah tak ingat. Pasal saya buat video review pergi rumah kat satu, saya buat review tu barang siapa dah. Lepas tu saya pun terus pergi keluar pusing-pusing kat kampung gitu lah. Lepas tu main petang di kedai Fikri. Lepas tu masuk maghrib tu saya balik ke rumah sekejap, semaya maghrib dan semaya syak. Lepas tu pergi pula keluar. Lepas dalam pukul 10.20 tu saya keluar pula kedai Fikri biasa minum malam. Lepas tu balik pula pada pukul 11.50. Lepas tu tidur dalam pukul lewat juga dalam pukul 1.20 minit pagi. Bangun sekejap pada pukul 4.10 pagi, bangun untuk kencing, sambung tidur balik. Bangun pula pada pukul 5.50 minit pagi, bangun mandi terus mai subuh, kemudian makan sarapan. Lepas tu tak ada nak kerja gapo ni, main internet gapo semua, Facebook itu, live Facebook itu gapo. Lepas tu kedua ngatuk main ujar buti tu. Tak ada nak tubik, tidur bangun pada pukul 12 pagi, 12 tengah hari. Lepas tu panjang ni tak ada buat gapo lah, sambil tunggu bagi siapa tak ada siapa. Tengok cek tapi bagi tak ada bagi nak siapa ni. Jadi ikut jadual tu esok 14 ke 17 hari bulan lah. Cakap siapa lah. Dua lagi bagi. Bagi sapi ada dua lagi. Lepas tu tak ada gapo. Panjang ni dia tak ada gapo, relax. Maya Zuhur pada pukul 3.40 tadi. Lewat sama dengan Alik. Tadi tak tahu gapo ini. Jangan duk main Facebook itu, ngatuk tidur, terlalak. Lepas tu sedar. Lepas tu semaya asar pada pukul 9 saat ni baru semaya asar. baru Adik dah juga baru tengok nama semaya asar. Lepas tu 44 sana terus buat video ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video dalam report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.